Mana Syabi ni? Kata nak pergi Bumiok. Minyak lama. Hang ni pasien botol mu tu. Minyak habis. Minyak habis? Oh, hantar telefon aku pergi kan? Tipu kan? Nak main apa? Jalan kaki. Betul juga. Kata kau barang nak pergi minyak. Ha? Lepas tu dah duit bercukup-cukup. Aku lah habis minyak tu kat apa weh? Kat depan kedai ni lah. Ha? Kedai lah. Ha. Kan? Aku singgah beli ayam. Aku kat beda dapat ni beli ayam. Minyak habis lah. Tolak lah. Betul tak berminyak? Oh ya? Alah-alah. Wah, masih lah. Oh, ambil tu? Alah, satu-satu. Awak tak mau? Oh, mau? Mau ambil satu. Masih lah. InsyaAllah aku pemudahkanlah rezeki kawanku, Ya Allah. Amin. Minta-minta dia belanja aku lagi, Ya Allah. Amin. Amin. Hei, no hal lah. Benda ni benda kecil lah. Kira apa ringgit lah sangat. Betul tak? Masih ya. Ni pergi beli kedai mana? Kedai pila tu. Mana tu? Belah tu. Oh. Terus. So ada Kuala Langit. Dah harga tu. Buat smear. Weh, ini guys. Saya tapi pantai. Pantai lagi? Ha. Tak habis-habis pantai. Banyak aku kawan dengan pantai tu lah orang nyaruk pi. Tak. Lah ni nak pergi tak mau? Okey, boleh aku nak pergi. Tapi yang kena jawab satu soalan dulu kat aku. Apa? Soalan dia berbunyi, sebab apa hang suka sangat pergi pantai tu? Kalau boleh hari-hari hang nak pergi pantai. Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Tapi aku tak boleh jawab kat sini ya. Sebab pula. Aku jawab kat sana. Jom kita pergi dulu. Kan? Pelik juga orang tu. Kan? Pelik. Taklah. Bibaan. Ha. Kau lah. Kah apa hang ni? Lagi duk tanya. Tadi yang kata nak cerita. Tak tahu ah. Hang ni. Tak kira aku tolak lah masuk lah ni. Bawa hantar biar telur kena kepik getam. Tak ada ah. Aku ingat je. Aku tak lupa lah. Hang ni. Hang tahu kau ajak main sebab apa? Sebab mak ayah balik awal. Boleh makan sama-sama. Hang tengok. Aku tanya Sira, main. Macam ni kita balik lah. Dah. Melawak je. Hang ni tu nak maju lah. Aku suka ajak Amir sini pun sebab aku nak alam sekeliling kita ni jadi saksi tentang persahabatan kita ni. Hang faham maksud aku? Dok. Aku tak faham. Hang tak lukis. Okay, sini. Hang tengok sekeliling hang. Hang rasa tenang tak? Hang nak cakap apa ni? Cuba straight to the point je senang. Aku nak cakap kat hang yang bila aku ada dengan hang, aku bahagia, tenang, seronok, boleh gelak sama-sama. Kadang-kadang aku terfikir macam mana one day kita dah tak macam ni. Weh Pak An, awak hang ni hang demam tau? Tak ada lah. Mungkinlah ni hang tak faham apa yang aku nak sampaikan dekat hang. Tapi one day kalau kita memang betul-betul terpisah, aku nak hang tahu hang sahabat aku dunia akhirat lebih. Aku faham je lah Pak An. Apa yang hang nak cakap kat guru. Aku saja test hang. Tidak risau Pak An. Awak hang nak pergi mana? Kita hari jumpa. Betul tak? Apa yang nak dirisaukan sangat Muhammad Farhan oi? Aku tak mau hilang je, sebab hang satu-satu yang sahabat yang aku ada susah senang. Aku gembira, hang gembira. Aku sedih, hang sedih. Tapi one day kalau hang dah berjaya, hanya lupa aku. Siapa dah ni? Kalau betul aku lupa hang Syabi, apa aku masih ni cari hang? Weh Syabi, hang still marah aku lagi ya? Aku ni bukan jenis berdendam Pak An. Tapi hang kena tahu kat tu benda.
Nyaku ni pun ada marah diri macam dengan hang. Alah, aku minta maaf lah. Takkan nak ingat-ingat lagi benda yang dah lepas. Mana yang dah lepas hang cakap? Hang hina aku, hang malukan aku. Depan kawan-kawan baru hang lah baru. Hai. Ini habis ya. Ni ada lagi. Buat panggil dah. Hai, minyak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Betul. Bayar. Duduk mana ni? Pak An. Huyu Pak An. Motor baru. Lawa kan? Lawa. Tapi hantar kan, ni adalah motor idaman aku. Yang aku nak selama ni. V8. Aku tak sangka kawan aku seorang dia dah mampu nak beli. Huyu. Weh, nak cakap-cakap hati dah pegang-pegang. Ni kalau celang ni hang boleh bayar lah. Tak aku sentuh macam tu pun. Kau siap boleh calak. Tu lah, hang tak artis yang motor. Hang faham tak? Ni motor baru hang tau. Lain lah hang tu. Hang naik motor tua tu lah hang mampu. Motor tu. Weh Pak An. Hang sedang ada apa hang cakap ni? Mana Pak An yang aku kenal sebelum ni? Ha? Apa dia ni Hebi? Apa yang kena tak kena? Aku bukan apa Hebi. Kalau hang pegang-pegang ni calak. Macam mana? Hang nak bayar macam mana? Ha? Gaji hang pun berapa duit sangat? Sorry Pak An. Kalau dengan cara lupa diri hang ni mampu buat hang bahagia, tak apa. Hang teruskan. Apa tu? Hang tak mau kawan dengan aku lah? Aku main sini pun sebab aku nak abang benda tu lah. Hang tahu aku malu kawan dengan hang. Hang duk pakai motor tua, motor buruk tu lah. Hang tahu Ibi? Aku menyesal tau ada kawan macam hang. Ini kisah tentang bulan bintang jadi kawan. Ingat ada duit ada kawan, tak ada duit tak ada kawan. Ingat tu. Di dalam hidupmu meski nanti. Tapi tu cerita lama kan? Takkan si terasa apa yang aku cakapkan dulu. Tak rasa hati aku ni dah lama dah hilang. Tapi hantar kan, banjir kalau ada surut pun dia pasti lagi nampak sisa-sisa dah. Macam tu juga dengan aku. Luka memang boleh sembuh, tapi belum tentu parut dia boleh hilang. Dan parut ni jadi saksi betapa hancurnya aku saat dihina oleh kawan baik aku sendiri. Kawan berlibur hati di kala